Mau kasih tu ada tu apa kon dan apa ni ya. Tonang tu untuk seorang-seorang ni minta dia dah. Kan itu dia. Ya tu ambo balik lu. Jadi dah pergi dah. Mau kasih banyak. Kak doa ingat tena soal temu yang bos. Yo. Nyo ni jawab awak kami tu kuning. Ba sangkai to milik tu ni. Ya, tu kau macam ada tangan ni lah kau. Tangan lah. Asal aku dia tu di itulah ledor ni dan tu. Ambo dak lo kemago itu dah tu geledor. Ya tak kena mu dah tu yo adil wak tu. Apa untuk kado le dia ulang temui untuk kampus dia. Oh, tadi sudah ke Jumat bertuwi koma. Lai bersobok bolanya tadi. Lai ini sudah insam datang koma datu apa betong tadi. Ini sudah insanya masuk buku. Itu etong. Macam berapa ya untuk kado le. Buat enyo dia apa lah usah datang jadi dah cik. Sudah tiba-tiba dia. Salah 10 lagi. Tengah 10 apa malin dak ada. Sosak ono le tema. Ya apa dia bersopui lagi nyo bersore ko dia lah apa nak mula lu kami tu je tadi. Dia ambil lalu tadi di kodai duduk 4. Di kodai. Kodai je. Ya. Dah betul dah. Kau nak corner dia nak. Tak kau nak tak corner dia. Dah betul apa jauh. Siapa kan Jopi? Jopi sosak dah ni nanti. Ya. Malam buat tong malam-malam dah lo mungkin ya. Lelong. Ya. Lelong Jopi. Ya. Kau ni tadi yang lelong. Apa tu dah ditipu tu. Hutan orang berkumpul. Apa cara? Apa cara apa nak dek malam bila oleh apa oleh selesai lagi. Yo nanti datuk lagi ni. Ada itu dah lelo. Sudah lelo kini ambo. Ada besok ke apa? Yo perlu tu tiba orangnya dah itu kini nanti kini lagi. Ada. Dah mati. Apa? Dah suruh rekod dia tadi lah. Buat apa mula lu itu je tadi Malin. Tu menanti bantu tu. Nak tu corner dia tu. Lenjinya tu lah lupa itu je awak tadi tu apa dia nak ni. Itu nanti lah bantu dulu. Yo itu mula ni dah. Mula dia nyo tu sangkut tongan ke ni tu. Tele tu nampak. Kan itu je kan ke. Mak jangan mau dah mak. Dah mau nan je nyo yo ke itu. Lai kan datang je nang ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tiba dah tua deh. Dia nanti lah tiba. Boleh lambat bola tu. Buat je lah duduk tu dia. Duduk lah. Punya lah tak? Dia datuk kasih call lah. Ya. Di mana Datuk duduk tu? Situ duduk. Si call lah. Ya si call. Apa mama? Tengah tu. Mau banyak ya? Ya. Tak kena tu kampung dia. Itulah hujan tu dia lelo. Buat apa tu kaput tuan kau? Buat apa nama ni? Yo kok kusui ni kau bila tu kado insyaallah sen. Nyo tu kamput tumpun apa lah ya. Entah kalau kau nak gosok tu kamput tak? Itu dia. Masalah itu kan tu kamput tumpun satu. Apa balik tu kampung nang. Kau potong lah lo lai.
Dan yo untuk ledor punya tu. Apa dek? Monggo saja ni mana untuk kampung tu. Olah lan petong pak. Nak gosok potong lah mau makan itu je. Ayo dah lama ya dah tu. Itu punya bui mana hitam. Lai tu yo ador ni. Lelo apa tu ni? Bapak petani ni. Adaklah mati. Dia mati apa tu lelo nanti lah biasa ni. Habis itu tang untuk kampung ini apa dia lah ngomong ko. Jak nak tahu je untuk kampung. Apa untuk kampung? Ni tong dek bilo ni. Pidato kami losen. Ada petanda tangan ni sekali. Dah bagi apa kan? Aku dah mak 30 Mei mah. Sosak lah tak mak. Inyo nak menyelosen je ni. Apa tu empat ni? Tak lama tu dia. Kita ada apa kanak ayo dia tok lelo topek kami tu je tok kampung ngamo. Ayolah dah bertanda tangan ni. Ni Mei 30 Mei ni mak. Kan itulah kan gini kan. Apa caranya kan dak ni. Jadi kan terbuka je resor tok kampung tu. Nyak menyolek. Sampai berbilo solek menyolek entau you mengko. Aduh nama tok kampung you mani bono piti tu. Kamu dia nak nyolek piti awak ni, mak ko caro ya tok kampung tu. 30 Mei mah. Habis tu dah. Ambak boleh nak cak solusi lin. Dah nak ko istilah dia tok berjaya yang berkelincong. Dia sawah kita tetangga mau di siko duduk sebagai sosi je. Mereka menyelesaikan masalah ko kan tok kampung tok kado. Ya tok kado ya. Nampak aku lah tok kolek doh. Dan tok geledor lah menyusak. Ya. Dia tok lelo lah menyusak. Ya. Jadi gini dan tok kampung gini koko yo nak ke mana ke gari nampak agak ada tu dia mau gini tu. Ya. Dan keceknya dan tok kampung lah menimo. Ya. Dan kecek tok lelo. Dan kecek tok geledor lah menimo. Habis itulah tok kampung. Ya, Nampak kedua belah pihak tadilah sama menyusak kedua ketuk kampung. Nampak tu kampung ini koko yo lah kamari bogek nampak. Di siko yo di situ yo. Inya tu geledor, neninya tu lelo kamu dia tu gini yo. Ya. Dah sama menyusak ke tu. Jadi kini koko dan ambo dak ke menyelesaikan kuatir sama sebagai sosi mo negeri. Cuma kini tuan-tuan ambo nak bertanya ke ketuk kampung dulu. Kalau masalah koko kus-kusui ke yo diselesai. Ya itu. Kau perlu dipercaya ni. So buat masyarakat kita ko nan kamanakan ko du sana gitu ko inyo ko masih bau aja. Ya. Kasa selobo satapian akan sama sesumu, sama berdui masyarakat tentu nak kelomak dah. Jadi kini ancak mau bertanya ke tok kampung dulu. Tok kampung tentu nak menyelesaikan masalah koko. Tentu ada bahan untuk penyelesaian. Tentu supaya nak bertanya ambo seketek ke. Tentu dah tok kampung ko mo dulu tok kampung sebelum ambo menyampaikan ko bukan ambo dia mendikte dak. Bukan ambo dia mentes-tes datuk dak. Kalau dak dek pandai datuk ada kemungkin menjadi datuk ada kamu ada tu. Dek datuk ko dek lah pandai datuk tu dek diangkat orang menjadi datuk. Jadi kini ndak bertanya lo ambo kepada datuk gini koko. Yang pertama untuk nak menyelesaikan ni koko datuk tentulah faham dan dia ada dalam dompet. Ayo agi olehmu ke mitek mana ada dalam dompet ke? Itu tak mengerti yang bola malam. Mana entah dia. Yang kedua pula datuk tentulah faham je supak dan dua. Ada berkalo-kalo, ada beribu kalo. Sebab koko perlu untuk menyelesaikan. Ayo agi olehmu ke mitek. Kau ditantang tu dia ni dia dah mengerti yang bola dia. Dah bekerja. Lah sama masuk sombang aku datuk apa je kolak je batuk ni. Kami kolak kelebui dia. Dia datuk ke? Dan ketiga. Datuk bertanam ni. Ayo minta olehmu kami te. Kalau untuk menyelesaikan perkara koko tentu datuk dah lebih faham tentang itu. Yang pertama undang-undang dan 20. Yang kedua undang-undang dan 2 boleh. Yang ketiga undang-undang dan 8. Lo sebab di situ hukum pembuktian, hukum tempat menceliak kita, hukum adil menimbang sama boleh. Ayo nak diadil olehmu ke mitek. Ya jual lah tu.
Apa tu? Hilang. Habis tu dah. Kau bercakap, kau bertenju, main kulat dia lah kalian. Kau mau bunuh pula. Oh, apa cara tu? Iya tu lah. Oh, lo. Kalau contoh barang kita. Bapa ada kita di Minangkabau le ko. Ko inyo sekadar membawa goler je dah banyak. Goler dak tanggung godak. Datuk mabuk ke mana tu. Yo. Sudah itu tu ayolah mabuk dah. Ya. Apapun yang kamu hukum. Kalau seandainya pejabat pemerintahan tak tahu inyo dengan hukum, tidak tahu dengan pasal demi pasal, tidak tahu inyo dengan undang-undang, bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Sementara piti ler timur sih kok, dituak geledor ler timur loh. Oh, lambo soleh lo ni. Bah tambah kusui kita, bila ke selesai. Nampak piti lu bau dia kakok penan. Habis tu tang. Dah betul kan? Kau leo mua kita. Kau ambil dari luar nama sebagai sosial. Jangan yang kau lo masalah kata panjang baik kau masalah. Cuma kini kau leo mua kita kau dua belah pihak antara lelo kini kau jadi tu geledor berpandai-pandai je lah. Mau kau sui berpandai-pandai mau dia turun dia. Kau sakit bapak dulu si lelo, kan sakit di bapak lelo ada sakit. Dan yang kedua kau sakit dulu kan mama si Datuk geledor dulu dia. Betul. Ni jadi kan tak pakai ome 30 ome. Yo. Tu pakai 30 ome. Dan sawah kau dibalik ke geledor balik, beko dek geledor beko nyong musyawarah, kau dibayar 5 boleh ome bak. Dah amu dah lin. Oh, mu dia bayi kau kayak 2 lin ni. Mu sebanyak 30 mil kau kurang ni lah. Dia aku putih berbako kin tu rimbo. Golak ada ketuk landor gini dek ni. Ya kan itu nan combe ambo. Nan combe ko bakalawitan kita beko. Ko le bisa nan tu lelo ko kematian kan ibu. Jo ayu dek ko kan ibu. Jo limau segala macam ka babako jo ka gelendo. Kalau untuk tu mu putih dia ni berapa awak gen dulu sebanyak tu lo bayi tu nunggu sonang dia. Kau dah pek lo bien dah mak. Awak 35 men dah. Nengok tiap pak inyo Datuk geledor rambo dak menando tangan kau masalah barang nanti 30 mil. Di situ mangko dak masuk gini. Di situ mangko kita kelebui deh. Betul lah tu kado. Nampak kini kau antara kau pihak ya kita boleh je lah kita usahawan je lah. Iya. Sobo kita beko kalau inyo berlanjut beko nan seorang beko menjadi abu seorang jadi baru. Iya. Sementara masalah itu nan ome 30 ome. Iya. Dak kan seorang ni tu ibu wak di bangko. Iya. Adi mohon kita kepada Tok Lelo Iya. kepada Tok Geledor kau dapat dari koko iyo selesai satu itu je lah. Iya. Nang pusat kota yang gitu dak kan hilang dah. Iya. Cuma nan piti Lelo jangan sampai hilang lo seluruh. Tu lo ni minta mohon kepada Lelo wak ni. Kau dah pepe yo lah je kebenakan. Ya, maksudnya selesai gitu. Kalau kau dicari pengadilan payah macam pengadilan tu contoh tadi. Bapa kan lima boleh minta ayo bau gilo kita dak lo. Bapa kan dak ni. Itu di mamak tiang ni. Pikir-pikir mana lah mak. Dia mau boleh ambil ni ke mana no. Banyak ni boleh ambil mah. Ya kok begitu mo kan ya. Awak ni pada awak pertama pun tiba bako dak kasi lo bunyi lau kita rek nampak ni. Nang cik mama ayo ancak kita terima lah kan. Pada dak menimo pada hilang sado. Awak usah kata rek bapa kan ni. Kau tiba dia awak sebagai kemenakan yo. Apa kecil mama tu? Yo awak menuwi kan ni. Ayo betul lah lin. Lah bapa yo peti dong kemenakan. Ya, lah sojuk dalam mati lo sonang dalam fikir ko. Ya bulet-bulet lah dia geledor kan dah berkilo dah. Yo ambo telepon kau nak nama di Batam tu lunyi nyon jana le berfikir ni. Nyon kau ambil ni. Ya balik ada piti Lelo balik. Yo kau di boleh ambil je Lelo di ambo lah sanggup lo ambo mau bayu ni. Jadi ambo mohon do cik gua dan sawah tercangkurin Lelo apa dia lah setahun kau dulu. Dah itu meli. Ya persamayan lah ni gue. Petang lah menelepon lo bangkit lo lunak kau nak ambo Mana nak fikir baru kena sikonya lebih bangkit potang kan. Jadi balik elok mak je kok minta separuh dia buat dia separuh. Ikut ke satu jalan je. Aku lah do jalan miko kan. Ya nak pergi di 5 mil lah. Besok ambo telefon
Ya kapan baru kita timah-timah barang tu lu mak jangan dingin monet tong ni suai. Ya. Mak berdamai-damai antara lelo jo mak keledor ke itu ni. Yo itu. Yo ke konakan. Yo masih lo menyelo ke Masih lo Dia nambur aku monti ko. Kuya tahu gini. Ya. Adi kalau ada tu nak putih hati keadaan gue. Ya. Putih kape dapat baca lihat. Ayo bersalaman ke tu. Yo kita Yo, sama-sama bakonya nak buang. Yo kitulah bersalah selama lelo. Aku ala apa? Tu. Ya, akan salam kan. Dia kelambui mo. Tu. Ayo itu ni. Aku ngomong banyak. Ayolah, bapo moro. Assalamualaikum. Kepada Susana dimanapun Anda berada, Demi langgengnya channel ini, kami mohon jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya, like, tekan tombol jempol ke atas, komen, tinggalkan komentar positifnya, dan terakhir jangan lupa share. dan bagikan sebanyak-banyaknya. Bantilah Minangkabauku.